Biobo. Ella. Bola. Ini. Biobo. Ella. Lalat. Bola ini lalat. Assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam. Oh, Ramli. Awak tengah baca apa tu? Saya sedang membaca buku cerita lah. Tapi saya tidak boleh membaca dengan lancar lah. Asyik tersangkut je. Oh, teringat saya kepada kisah kelas buta huruf di kampung Pinang Sebatang. Sekarang murid-murid saya mulakan dengan Pak Cik Mat. Pak Cik Mat cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim. Buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim. Ayam. Oh, ayam. Kupikirkan buaya. Pak Cik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Berwarna unta. Bukan unta. Berwarna burung. Oh, burung. Kupikirkan onta. Pak Cik Amir, tutup mulutnya sedikit nanti masuk lalat. Pak Cik Man, cuba sebutkan perkataan ini. Tak nampak, cikgu. Hurufnya halus benar. Tak nampak? Bahkan teropong nampak. Sudahlah Pak Cik Man duduk. Sudahlah Hasan, jom ikut saya ke pusat sumber sekolah. Banyak buku dan bahan bacaan yang awak boleh baca di sana nanti. Dan awak juga boleh pinjam dan bawa balik ke rumah. Wow, ya ke? Jom. Nah Hasan, pilihlah buku yang ada di sini. Ada banyak buku di sini. Jika awak baca hari-hari, awak akan menjadi pandai dan boleh membaca dengan lancar. Jom Hasan, kita ke Dewan. Ada program Jom Baca Bersama Anak Muslim kejap lagi. Alah, saya lupa dah. Jom Ramli, saya tak sabar nak ambil gambar dengan Anak Solehan dan Tiger. Bagus, jom cepat. Okey, jom.